Kita ambil pink ni je. Okay, sorry pink, tapi cari-cari kau yang ni sudah kena ambil. Weh. Halo guys, kembali lagi kita dalam channel Grind Time 2 Polar. Dan saya Grind Time di sini setelah beberapa jam, beberapa bulan saya kena penjara. Bukan penjara, kena ikat macam bawah tanah semua daripada bulan Ramadan. Dan akhirnya aku udah keluar dari penjara itu. Wish, lama weh tunggu sampai aku tak record dia. Grind Time 20 je ambil semuanya. So saya Grind Time akan ambil semua masa ni. Oh my god, most question. So hari ni saya akan main game ni sampai saya dapat menang. Dan game hari ni aku main ialah macam di game ni macam Paper.io kot. Tapi nama game ni adalah Color Game. So color game ni adalah untuk rampas dan buatnya satu world chat. Macam kalau korang tengok sana, orang dah buat benda tu. Wish, padu tau. So hari ni kita akan masuk dan cuba sedaya upaya kita untuk buat tempat yang paling besar. Dan saya harap korang semua akan faham lah macam mana cara game ni. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, harap korang tolong like, subscribe, share video-video ni kepada kawan-kawan korang ya. So, tunggu apa lagi? Takut macam ni. Ya, kau boleh bunuh orang dan rampas di bawah jadi kalau diorang jauh sangat. Okay. So, first kali kita kena buat fillkan semua tempat ni dan jadi satu benda tempat yang besar. Sebab kan orang-orang tu fuyo berapa lama dah dia tu. Kita kena hati-hati dulu untuk buat teori-teori ni. Sebab kalau kita pergi jauh-jauh, orang akan cuba membunuh kita. Jadi itu tak baik. Salah Korea nanti lah. So sekarang ni kita nak kena kumpul semua tu untuk buat island yang besar. Sebab kita punya progress dekat sini hanya 217 je. Dan rasanya aku kena hati-hati lah saja. What the heck? What? Macam ni? What? Macam ni dia boleh skip sana? Okay, hati-hati aku tak boleh pergi jauh-jauh, nanti aku kena tangkap. Sebabkan tu kita ambil pink ni je. Okay, sorry pink, tapi cari-cari kau yang ni sudah kena ambil. Weh. Oh, kau cuba curi aku punya. Tak semudah itu. Mesti salah dia sendiri dia. So bom ni kita ada apa guna bom ni? Oh, wow. Oh, okay, tu macam ni. Dan kita ada gift yang kita boleh dapat untuk dapat bom lagi. So masa kita dah patu bom tadi, jadi kita boleh beli. Okay, sekejap dulu ni apakah apa Okay. SP. Boleh kaya level. Oh, boleh ganyan SP. Chose. Oh shoot. No. Aku tak ambil territory aku. So aku dah banyak kill dah kot. Berapa kill? Ya, aku dah 5 kill. Okay. So kita kena hati-hati. Oh, dan boss tu ada box yang besar juga kita boleh dapat untuk territory kita. So kita boleh dapatkan upgrade daripada box ni. Aku tak tahu dia bagi apa, tapi cuma dia bagi macam apa, you save 2 bombs. Oh, kita ada 6 bom. So kalau macam kita buat macam ni, yep, kita ambil tadi yang tu. Mesti kita boleh skip yang ni untuk dapatkan yang ni. Musuh terlihat. Okay. Jangan seinci kau punya pixel. What? Macam mana boleh tu? Oh, dah kita ada spin. Aku tak ada lagi besar dia kau.
So kemungkinan ada orang akan tak di situ dengan situ. Jadi aku kena hati-hati. Aku tak nak pakai benda ni. Serius aku ingat apa. Oh, dan seperti macam game Free Fire, kalau kita langgar kita punya gaisan, kita mati. Tapi dalam game Roblox, kalau kita langgar kita punya, okey je, fine. Cik, itu risky. Cik, itu terlalu risky. Kau tak ada boost. Oh, cik, kau tak ada itu. Okay, diorang ni ada otak ke tak untuk main game Free Fire pun? So aku rasa diorang main Kau pun risky. What? Kau tak ambil terlalu risky. Why? What? Why? Asal semua yang memang macam ni? Aku macam mana semua kat sebelah-sebelah? What? Nope. No. Dia tengah cuba ambil teritori aku. Kebetulan aku tak sempat. Okay dah. That's it. Bom aku lagi besar. Apa benda aku nak buat sekarang? Dah tak ada apa-apa nak buat dah. Aku dah prepare dengan 2 bom sekaligus. Okay, 3,000. So aku dah ada 14 kill streak. Apa? Aku dah cepat sangat mendapatkan gift-gift ni semua. Aku ada revive lagi. Ada gift. 2 spins. Oh, mantap. Nice, 2 spins. Pakat betul kau ni. Aku rasa dia semua ni. Oh, aku ada lagi 5 spins. So macam orang lain, aku kena fokus kat aku punya dulu. Sebabkan aku punya terlalu ditargetkan. So macam kalau orang nanti dia boleh ambil je aku teritori. Oh, Nezuko. Why? Kenapa kau spawn kat sini lagi? Why? Kau tak habis-habis lagi. Apa? Aku come back from the dead. Aku kena revive kau Bro! Okay, kau nak fight yang serius. So macam dia. Okay, jap. Wait, what? So dia boleh main teleport je. Okay, aku dah. Okay, jom kita try Tesla code ni. Apa Tesla code? So apa macam tadi Tesla code? What the heck? Kenapa ada? Okay. Sebabkan kau nak ambil teritori aku tak izinkan. Pergi belah. Okay, kita ada whiskey. Okay, so apa function Tesla coil ni? Hanya untuk semua saja untuk beli pet macam tu. What? Dia dengan aku kata 400 dah combine ke kombinasi kita. So dia dah ambil separuh-separuh teritori aku juga. Tapi no. Tak, macam mana kau boleh revive? Bro, stop. Bro, stop.
Try kill aku. Try kill aku. Oh, 2 times speed. Yes, I need 2 times speed. Okay, aku ni macam pay to win je. Kenapa aku ni macam pay to win? Yes. Okay, ni agak bagus. If I go times cash, 2 times speed. Aku rasa aku dapat dah 2 times speed. Cuba. Okay, sekarang ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 orang lagi. Okay, posisi kita agak dah juga dah tu. Aku dah ada 1100 dah. What the heck? Yup. Let's go. Mak aku dah master dekat PayPal ni. Sebabkan pay to win. Yup. Why? Kenapa? Aku pay to win. Walaupun harganya murah, cheaper. Dan dia, okay, dia yang pay to win. Aku kurang lah. Kenapa dia ada buat? Dia boleh apa kat shop? Bro, mana ada tu yang boleh tu? Kita ada guys. Kita boleh beli charges. Aku ni aku. Skins. Boleh beli skin. Terlebar banyak. Kenapa kita tak level kita? So, apa benda aku beli tadi? Okay. Bruh, Nesco. Dan Nesco ke lagi weh. Okay. 2000 lagi. 2000 lagi, lepas tu dah. Aku win. Completely. Legit. Sorry guys. Sebab benda ni progress yang ambil lama weh. Kejap, aku tu tanya. Sebab kan dia macam campur terus ke satu dunia kan. Apa jadi kalau aku terus ke sini? No, aku dah tak nak pergi mana. Yep, dia dah start material aku. This is just fine. Bro, kau ambil skill issue yang paling besar. Skill issue paling besar. Bro. Apa yang akan jadi lepas ni? Kita tengok je lah. Okay, sampai hujung. Apa akan jadi? Aku terus sikit. Wait, what? What? 5, 4, 3, 2,
1. I'm the master. Let's go. I'm the master of paper. I all boys and girls. Bukan boys and girls. Perempuan, tuan-tuan dan perempuan. Ui yo. Senang betul game ni. Terus GG terus GG. So guys, itu saja untuk video hari ni. Korang suka ni sebabkan dah prosesnya agak lama sikit weh. Dan saya terpaksa kena skip apa video-video tu sebabkan aku tengah fokus dekat game. Dan hari ni guys, kita itu saja, dan kita akan balik lagi dalam channel saya nanti. Mungkin akan datang tak lama lagi. Tak tahu sebab saya tak dapat nak record channel saya. Kata 20. Kenapa kau kena kisahkan aku kat basement weh? Bukan basement, badan kau. So guys, itu saja untuk video hari ni. Korang suka like, subscribe, share video ni kalau korang suka. Dan itu saja video ni hari ini. Terima kasih untuk join video ni. Dan itu saja. Thank you everyone. Bye bye.